Korang pernah jalan sempit? Belum. Nama. Korang pernah tengok hantu tak? Tak lah, dia macam gempak kan. Macam start. Korang pernah tak kat kelas? Dia ni podcast sangat. Okay. Malam tak apa. 12 jam. Nanti aku masuk ke. Lepas tu nanti korang sambung ke. Okay. Okay. Go. Okay. Nama saya Ivy Diana. Okay. Dan nama saya Muhammad Khairil, atau lebih mesra dikenali sebagai Chai. Saya Nadira Zulaikha Zuraidi, lebih dikenali sebagai Nat. Dan saya Darling Nur Camelia. Orang panggil saya Darling. Orang panggil saya D. Atau stage name saya Nadi Aila. Cik, nak tambah-tambah juga. Okay. Jadi, kami merupakan student daripada Aswara, iaitu Akademi Seni Budaya dan Warisan. Kami mengambil fakulti Teater. Dan terdapat juga beberapa fakulti yang lain yang jarang ada dekat universiti lain, sebab Aswara ni dia hanya khususnya adalah untuk fakulti seni-seni saja, seperti Tari, Teater, tari, muzik, penulisan pun ada. Dan juga pengurusan. filem lah. Pengurusan 2 kali nak ulang-ulang. animasi, seni halus. Dan banyak lagi lah. Dan banyak dia lagi. Tapi dalam lingkungan seni tu juga kan. Jadi sekarang kami masih lagi tahun 1, year 1, dan ini adalah sem terakhir kami untuk year 1, iaitu sem 2. Jadi antara subjek yang kami belajar adalah seperti lakonan, vokal, sejarah, teori. sejarah teater moden tau. Maksudnya sejarah, macam mana sejarah ni daripada dulu sampai sekarang. Yang kita tahu sekarang ni cerita-cerita realism, iaitu realism ni cerita yang sering berlaku di antara kalangan masyarakat kita pada hari ini. Jadi antara subjek yang boleh cakap paling berat lah sekarang ni yang kita orang tengah buat is produksi teater moden. Iaitu kami membawa cerita atau naskah yang bertajuk Jalan Sempit, karya Amelia Hashim. Jadi apa kita nak cakap apa pasal Jalan Sempit ni? First kali kita perkenalkan diri kita dengan watak Yes, kita dulu. betul. Kita bagi tahu dulu before kita masuk cerita pasal Jalan Sempit ni, kita bagi tahu dulu watak-wataknya apa. Takkanlah tiba-tiba kat sini betul tak? Okay. Kita mulakan dengan Diana dulu. Saya watak budak sekolah. Nama saya Munira. Munira. Saya pula memegang watak sebagai Tok Penghulu. Tak naklah Tok Penghulu tu macam mana? Tok Penghulu. Saya pula Joya. Joya? Kena macam tu sikit. Dan saya pula ialah isteri Tok Penghulu, ataupun orang panggil saya Sabiha. Sabiha. So, mungkin kita boleh ceritakan sikit latar belakang watak masing-masing before kita masuk betul-betul pasal Jalan Sempit ni. Awesome. Okay, like. Tidak asam. Okay. Sana dulu. Saya dulu. Okay, jadi Sabiha ni ialah isteri pertama Tok Penghulu. Jadi dalam cerita ini dari segi Ada berapa isteri? Tok Penghulu dia tamak sikit, dia ada 2 isteri. Jadi pada asalnya cerita karya Amelia Hashim ni ialah karya beliau yang permulaannya ialah Amelia Hashim ni menciptakan karakter Sabihah ni sebagai isteri pertama Tok Penghulu ataupun the only one isteri Tok Penghulu. Tapi atas jasa kita orang punya lecturer iaitu Sir Kemal Abdullah, director kita orang. Jadi kita orang kreatifkan lagi, kita orang tambah lagi sedikit perisa dan sedikit itu dan ini. Garam sikit, maka jadilah isteri kedua iaitu watak Jenab. Jadi saya mewakili sebagai isteri Tok Penghulu, dah hadirnya saya di sini iaitu Sabihah. Jadi Sabihah ni karakter dia manja. Dia taklah manja sangat. Tapi dia lebih ke noisy, dia gedik. Lepas tu dia sangat-sangat penyibuk, dia kuat kaki gosip. Dan dia sangat makcik-makcik yang kipoci. Kepada Joya pula. Okay, saya pula saya memegang watak sebagai Joya. Di mana watak Joya ni memang dah tersedia ada dekat dalam skrip. Cuma sebabkan kita orang student untuk batch kami terlampau ramai, jadi
kami punya director memutuskan untuk share watak tersebut. Jadi saya ada pairing saya iaitu Nur Atira, tapi dia tak dapat bersama kita hari ni. Jadi saya akan ceritakan sedikit pasal Joya. Joya ni berumur 50 tahun, tapi dia kan Joyah. Jadi dia ni dekat area kampung, dia ni macam makcik-makcik jual jamu, makcik-makcik kepoci. Bila dah cakap kepoci, confirm lah dia bestie dengan Sabiha. Nah, diorang ni dikira dulu waktu sekolah, diorang memang paling meletup, paling on top. Tapi sampai dah tua, bestie dia lah kahwin dulu. Yang kawan dia ni jadi anak dara tua. Tapi nak dijadikan cerita pula, apa yang kami olah apa yang director olah dekat dalam cerita ni, di mana Joyah ni waktu dekat jalan sempit, dia macam kena cucuk-cucuk dengan Dolah. Sebab si Dolah ni sebenarnya nak menggatal dengan Joyah, walaupun Dolah ni dah ada anak, dah ada isteri. Tapi biasalah orang tua gatal kan. Suka pula dapat makcik-makcik tua badan letup-letup kan. So dia pun macam kacau-kacau. Dan terjadinya pergaduhan dekat situ sebab Dolah ni tak boleh nak sabar-sabar. Joyah ni nak berjalan ni. Tapi dia nak juga cucuk-cucuk kan. Jadi isu itu pun dibangkitkan ke Tok Penghulu. Kemudian tapi Joyah ni suka orang lain. Joyah ni dah jadi cinta tiga segi kat situ kan. Joyah ni suka dengan Pak Leman sebab dalam skrip tersebut boleh tengok bila Munirah ada scene yang dia marah sebab dia ni macam kena sexual assault lah orang kata kan waktu dia nak pergi sekolah. Jadi Joyah ni pun dia care dekat Munirah ni kan. Dia macam, alah Munirah jangan marah-marah macam tu. Macam nak ambil hati Pak Leman. Lepas tu Dolah tu pun mengapi-apikan lagi lah. Orang dah jealous. Dia cakap lah, kau ni nak baik-baik dengan Munirah ke nak baik dengan bapak dia? Kat situ nanti dah mulalah melenting-lenting kat situ. So itulah sedikit pasal Joyah dan apa yang terjadi dalam naskah tersebut. Saya pass kepada Tok Penghulu. Okay, so watak Tok Penghulu ni pula, dia merupakan dalam skrip tu dia watak utama lah. Dia first kali watak kan. So bukan nak belagak ke apa. Kalau boleh belagak, boleh belagak. Kalau boleh betul belagak, kita belagak. Nak belagak ke apa? Belagak ni. Tapi kita low-key hari ni, low-key. Okay, so watak Tok Penghulu tu dia seorang yang boleh cakap penyabar tapi dia masih ada baran dia. So dekat dalam skrip ni Tok Penghulu ni lah yang mendengar daripada semua orang-orang kampung ni tentang masalah dia. Masalah orang kampung ni lah yang berlaku dekat jalan sempit tu. Tu sebablah naskah ni dinamakan Jalan Sempit. So dekat dalam naskah tu Tok Penghulu ni mula-mula dengar daripada Joyah, lepas tu dengar daripada Pak Leman, dengar daripada Murali dan ada lagi karakter-karakter lain yang datang untuk cerita dekat dia apa yang berlaku. Tapi Tok Penghulu ni dia masih lelaki kan. Okay, so dia ada sikit-sikit gatal dia walaupun dia dah ada 2 isteri macam tu. So itulah watak Tok Penghulu yang saya rasa a bit cabaran untuk saya bawa, walaupun saya rasa okay, watak tu memang best and naskah ni memang sangat bagus lah untuk dibawa. Lagi-lagi dekat zaman sekarang ni kan, masyarakat zaman sekarang ni, kita sebenarnya skrip tu untuk kita buka mata rakyat-rakyat zaman sekarang ni. Memberi kesedaran kepada masyarakat kita pada hari so itulah watak Tok Penghulu kan. So saya pass pula kepada Munirah. Munirah. Jadi saya Munirah. Munirah lah, budak sekolah lagi. Form 4. So dia basically Munirah ni anak Pak Leman. And then dia diam takut. Ya betul. Dia anak Pak Leman. Dia anak Pak Leman. Dia anak Leman. Ni bakal anak saya. Bakal anak saya. Okay. So dia anak Pak Leman. And then dia Dia Pak Leman. Munirah cantik. Kan? Munirah memang cantik. Munirah memang cantik. Depan saya dia cakap Munirah cantik. Bakal anak saya memang cantik. Jadi saya Munirah anak Pak Leman yang cantik. Tok Penghulu pun kata saya cantik. So Munirah ni dia Dia datang untuk report lah. Dia datang untuk report lah. Sebab dia kena like sexually assault ke apa? SA lah. SA kita singkat SA lah. Dengan Hussein. Siapa Hussein? Hussein ikan baja. Hussein mana satu? Hussein dalam ikan kampung baja. kita ni ada 3 Hussein. Hussein ikan baja yang dekat Kuala sana tu.
So itu je basically. Dia tak ada apa sangat pun. Cuma dia cantik lah. Tapi every karakter yang datang untuk report kat Tok Pengulu ni, dia orang bawa warna dalam cerita tu. Yeah. So dia orang bawa kelainan watak dia orang. Contohnya macam Joyah, dia macam kuat bebel macam tu kan. Vibe-vibe Mami Zarum macam tu. And untuk Munirah pula, dia datang, dia menangis, dia mengamuk. Mula-mula dia tak nak cerita, lepas tu dia cerita juga. Boleh bagi sikit boleh bagi sikit. So, macam tu lah cerita dia. So korang pernah tak berada dekat situasi jalan sempit? Sebab kita tak nak expose dekat penonton cerita dia sebenarnya macam mana. Kita nak tahu macam mana korang punya pengalaman sendiri kan. Korang pernah tak dekat jalan sempit kan. Lepas tu bayangkan kalau korang tengah jalan, orang belakang ni duk hon. Baran tak baran. Cubalah sabar. Kalau korang ada dekat dalam skrip ni pun confirm korang akan pergi ke Tok Pengulu. So korang tahu kan kenapa dia dapat watak Joyah tu? Boleh nampak tak? So untuk Sebenarnya saya lah benda tu. Untuk saya Dia lah sebenarnya. saya tak pernah berada dekat jalan sempit sebab kita duduk KL, jalan besar-besar semua. So cuba kita tanya ni yang bawa watak Sabiha ni, pernah tak berada dekat jalan sempit? Saya sendiri pernah ke tidak bawa jalan sempit ni dalam kehidupan saya sebenar. Saya rasa taklah. Sebab kita ni orang bandar. Kita ni orang bandar kan. Ya ke? Ni is like first time experience kita dalam the way kita adapt diri kita dalam hidup cara kampung. Lepas tu macam mana orang kampung, culture dia, cara pemakaian dia, cara dia macam mana kita nak cakap cara dia bergaul, social life dia macam mana. So bila kita orang masa syuting hari tu pun macam ada benda baru yang kita orang belajar. Macam kita orang, macam saya sendiri tak pernah pergi sawah. Lepas tu disuruh berlakon di atas sawah. Jadi macam aku nak buat apa ni nak? Nak buat apa, nak korek Nak buat apa, nak korek ke? Nak macam ni ke? Lepas tu orang suruh saya macam ni. Saya pun macam apa benda ni kan? Agak kita macam ni. Apa ni? Apa ni? Lepas tu jadi actually dari sini kita orang belajar macam-macam. Kita orang belajar macam mana culture orang dulu, gaya hidup orang dulu. Apa benda ni, yang barang-barang sawah ni apa orang panggil, apa semua. Actually fun lah, fun apa semua. Dan macam mana pula korang? Macam mana perasaan korang masa korang syuting apa semua tu? Betul. And sebenarnya yang best dia daripada naskah ni, sebab semua naskah ada kritikan, tapi antara kritikan utama daripada penulis kepada pembaca atau penonton adalah kritikan sosial, kritikan masyarakat dan sosial lah. Apa ni, kritikan Ekonomi. Kalau daripada segi kritikan sosial dan masyarakat ni, macam inilah kita boleh tengok kan, pergaduhan, pemberontakan, ada yang tak puas hati lah, apalah, Betul. buat andaian sendiri apa semua. So dekat situ kita dah boleh nampak itu kritikan penulis kepada masyarakat kita pada hari ni. Kalau daripada segi ekonomi pula, kita boleh tengok, kalau korang kena tengok lah kalau korang nak tahu kenapa kita cakap benda ni kan. Sebab benda ni benda masalah ni dia bukan daripada zaman dulu je, dia sampai sekarang. Sampai sekarang. So tu sebablah sesuai untuk dibawa skrip ni, untuk bagi kritikan tu semua dekat masyarakat zaman sekarang ni lah. Maksudnya kita boleh cakap Emilia Hashim ni bila dia tulis benda tu, dia boleh nampak benda ni bukan berlaku sekarang je. Dia masih lagi akan berlaku pada tahun-tahun seterusnya. Dia relevant lah. Benda tu relevan lah, senang cerita kan. Jadi maybe kita boleh cakap juga pasal Aswara kan. Kita boleh bagi tahu juga pasal Aswara ni. Jadi Aswara ni untuk sekarang dah masuk 30 tahun. Dan antara fakulti-fakulti tadilah yang kita orang cakap kan, fakulti teater, tari, muzik, visual, penulisan, filem, animasi. Rasanya ada tu je lah kan. Ada yang saya tertinggal ke? RKV. RKV, maaf. Sini halus. Sinialus ada. visual lah. Visual. Sinialus visual. Jadi kalau kita nak cakap, kita orang ada satu subjek ni di mana subjek putra, di mana subjek tu dia bagi kami sebagai anak-anak muda ataupun Gen Z ni belajar pasal teater-teater tradisional. Jadi antara teater tradisional yang kita belajar macam Randai, Megulung, Bangsawan. Bangsawan, Wayang kulit. macam kita tahu teater tradisional ni sekarang yang disebutkan sebentar tadi,
kita dah jarang dapat tengok benda tu sekarang. Jadi kita tak nak benda tu pupus macam tu je. Sebab itulah korang kena masuk Aswara. Korang kena belajar. Sebab itulah korang kena masuk Aswara. Supaya kebudayaan tu sendiri tak hilang. Walaupun zaman dah beralih, zaman semakin maju. Tapi culture tu, budaya tu sendiri, apa yang nenek moyang kita pernah macam pernah adapt dulu, pernah pupuk dulu, tak akan pernah hilang. Walaupun jiwa-jiwa muda masih bergelora, tapi takkan pernah hilang. Sebab tu betapa pentingnya lah kita keep culture tu. Kenapa pentingnya art tu, dan kenapa pentingnya teater. Okay, yang penting kesenian bukanlah satu benda yang tak penting. Betul. Dia ada Satu benda yang kebaikan dia al-mana. sendiri. Dia penting lah. Dia penting. Ah. Kadang-kadang kesenian tu sendiri ada ertinya untuk seseorang. Lepas tu macam bagi kita orang sendiri, bagi anak-anak seni, Dia bagi pendedahan. dia bagi pendedahan, dan bagi kita orang, macam kita orang teater, bagi kita orang teater ni ialah sesuatu yang memanusiakan manusia. Jadi bila kita orang belajar teater, kita orang learn something. Macam mana orang tu berinteraksi antara satu sama lain. Macam mana kita mengenali emosi orang tu. Macam mana kita nak membaca pergerakan badan orang tu. Basically teater ni dia macam belajar manusia kan. Kita belajar pasal manusia. Jadi apa-apalah yang kita pelajari, tak ada benda pun yang such as benda yang bodoh ke apa ke. Bagi kami benda tu ialah semua ilmu ialah satu yang penting lah basically. Tak kisahlah tentang apa sekalipun ilmu tu, asalkan kita belajar, betul kan? Betul. Yeah. Sebab teater ni pun macam kita cakap tadi, dia nak sampaikan kritikal sosial. Tak kisahlah daripada segi apa pun, mungkin drama tari ke apa. Setiap teater yang dibuat itu mesti ada pengajaran dia. Di akhirnya mesti ada pengajaran. Betul. Macam Sebab tu. teater ni luas tau. Teater ni dia bukan macam tu je. Dia bukan tertutup. Dia sangat luas. Sebab kalau korang belajar lebih mendalam tentang teater ni, dia bukan ada teater realism atau macam drama-drama yang korang tengok dekat TV je. Teater ni dia ada abstract, dia ada eksperimental, dia ada ekspresi, drama tari, teater fizikal. Banyak lagi lah. Senang cerita banyak lah. Benda tu maybe korang pernah tengok benda tu, tapi korang tak tahu apa ke nama korang tak tahu benda tu. Benda ni yang korang tengok macam tu kenapa kan. dia macam ni, kenapa dia macam tu? Sebab dia ada nama dia. Jadi secara tak langsung bila kita orang belajar benda tu dia memberi ilmu yang sangat mendalam tau dekat kita orang. So bila kita belajar benda tu, dia mesti akan ada satu watak yang bukanlah nak kata pelik, tapi dia adalah benda tu. Sebab itulah macam tak rugilah. Benda ni tak rugi pun kalau belajar. Sebab benda ni dia memberi sesuatu impak yang sangat besar kepada kami yang sambung belajar pasal teater ni. Dia tak rugi apa-apa pun. Sikit pun tak ada. Betul. Aku dah perah sangat-sangat dari tadi. So sambung, kita kembali kepada topik kita, iaitu produksi kita Jalan Jalan sempit. So Jalan Sempit ni juga cabaran. Oh, cabaran betul? So cabaran dia untuk kita orang dalam latihan kita orang and everything. Jalan Sempit ni bagi saya cabaran paling besar kita orang is dalam pembuatan set lah. Sebab saya sebagai scenografer, walaupun kita dapat visual tu daripada director sendiri, lecturer kami, Cik Kemar, tapi disebabkan ada beberapa kesalahan teknikal, contohnya barang sampai lambat. So proses untuk pembuatan set tu dia akan jadi lambat lah, and dia akan mengganggu latihan kita orang. Itulah salah satu cabaran yang paling berat bagi saya rasa. Apa korang pula? Munirah lah pula. Munirah Munirah. tadi. Munirah diam. Introvert pula dia hari ni. Saya as head of department saya prop mengganggu lah sebenarnya. Ya, saya tertekan. Luahan. Stress. Kenapa kau stres? Terganggu. Dia terganggu dengan barang sampai lambat Ganggu tu. sangat. Tapi alhamdulillah lah. Sekarang maybe 80% no. 60% lah dah settle. Okay, sikit je lagi. Tak Sikit banyak. je lagi. Datang lah gempak. Gempak, kita orang punya set memang gempak. Sebab kalau ikut skrip, set tu dia berada dekat sebuah rumah.
Tapi disebabkan idea kreatif kita orang punya director, dia buat jadi dekat kawasan sawah. Betul. So benda tu gempak lah kan. Imagine sawah dekat atas stage. Sebab Gempak. And tekanan dekat dalam produksi tu, benda tu betul. Macam contoh, kita dah plan benda tu dari A sampai Z. Kita dah plan cantik-cantik dah, susu cantik-cantik dah. Tapi tipulah kalau setiap production, mana-mana production pun tak ada kekangan, tak ada cabaran, tipu. Benda tu semua orang hadap. Kau plan lah sebagus mana pun, mesti akan ada masalah teknikal yang terganggu. Tapi kalau kita nak borak pasal cabaran watak pula, mesti kita semua ada cabaran watak yang walaupun memang itu naturally watak kita, tapi mungkin bukan itu yang director nak, dan itu tidak berdasarkan watak yang diberi. Macam saya pegang watak Zoya. Ya, saya memang banyak cakap. Memang banyak cakap. Tapi kalau nak cakap pasal watak Zoya ni, lenggok badannya, dia bukan membebel kosong. Dia membebel yang ada sebab dia membebel. Ada sebab kenapa dia menengking. Ada sebab kenapa dia jalan macam tu. Sebab dia jalan memang jalan mendada, jalan menampakkan aset lah orang kata kan. Sebab dia ni jual jamu. So cabaran saya dekat situ adalah sebab yang kita tahu, kita faham Joyah ni banyak cakap, Joyah ni bebel, suka tinggi-tinggi suara. Rupanya tak. Ada intonasi yang di mana saya tak perlu tinggikan suara. Ada intonasi yang kena saya slowkan. Tapi saya masih lagi dalam watak tu. Nak katakan pula badan tu nak kena jalan Struggle lah kan. Cantik-cantik sikit, struggle lah kan. Sebab saya ni pun kadang-kadang jalan mengangkang-angkang. Tiba-tiba dapat watak ni nak kena kepit-kepit sangat pula. So benda tu kena maintain tau. Setiap kali latihan kena maintain. Jadi penat lah benda tu kan. Bila kau dah biasa dengan diri kau untuk beberapa hari tu, kau kena maintain pula dalam latihan macam tu. So itu cabaran untuk saya lah. Zoya Sabiha apa cabaran? Bagi saya pula, saya rasa cabaran untuk saya ialah saya ada masalah bila kita marah tu, kita always marah. Macam marah je kerja kan. Bila kan kita bawa watak makcik-makcik, jadi bila kita always macam makcik-makcik, so aku perlu marah. Bila macam tu, jadi director rasa macam bosan. Dia tak ada Warna dia punya dia. warna. Dia tak ada graph dia. Tak ada graph dia. Dia always selalu ke atas. Jadi saya sebagai seorang pelajar teater itself, saya perlulah macam adapt cara berdialog tu sendiri. Macam mana kita intonasi marah dia perlu ada level, sedih dia sendiri ada level, cara kita membebel tu sendiri ada level, berjalan tu masa kita takut pun mesti ada cara. Jadi itulah cabaran bagi saya. Lepas tu macam mana saya membezakan watak diri saya sendiri dan juga watak Sabihah itu. Jadi saya ni orang yang memang bising, seorang yang macam kawan-kawan saya pun macam jadi saya macam tu. Watak tu pun jadi macam tu. Jadi macam nampak sama sangat. Jadi saya perlu mewarnakan lagi karakter tu. Ya, betul. Dari situlah juga. So untuk watak Tok Penghulu pula, susah lah sebab watak dia, nama pun Tok, so dia seorang watak yang tua. Walaupun dalam cerita ni dia biasanya cerita komedi ni dia jadi macam exception lah untuk watak-watak yang ada umur ni. So untuk untuk cerita komedi ni, disebabkan dia komedi, so kita orang tak nampakkan sangat yang dia ni tua sangat. Sebab kita still nak pergerakan yang komedi, cara bercakap yang komedi. So untuk watak Tok Penghulu ni a bit susah sebab saya pun baru 19 dan saya kena kaji watak orang tua ketua kampung. So benda tu macam struggle jugalah. Tapi setakat ni kita dah hujung-hujung dah nak show dah pun, saya rasa benda tu memang terbaik lah. Memang saya dah buat terbaik lah. Tapi time show nanti mesti lagi terbaik lagi. Pasti. Itu pasti. Kagum lah. Untuk Munirah ada apa-apa struggle? Ke pro je tak ada struggle. Dia memang kena macam tu dah. Memang macam ni. Tak payah ubah apa-apa. So macam Munirah ni, macam mana dia perangai budak-budak? Kau budak-budak tak? Kau pantang No, sikit kan? bro. Kau mantang sikit. Nah bro, I'm fine. Dia macam mana perangai yang belum matang lagi ni, so dia cepat emosi. Lepas tu kena exaggerate pula kan. Biasanya kalau zaman sekarang form 4 dah matang dah. Tapi disebab dalam cerita tu director kita nak dia nampak lagi muda, betul tak? Kan director nak watak Munirah ni macam ni kita cakap. Belum kenal dunia. Dia tak tahu naif kan kita main naif, watak yang naif yang
tak tahu pun tapi dia faham. Yelah tapi macam tu lah. Tapi dia tahu apa yang dia kena tu. Dia tahu apa yang dia kena dengan Hussein tu. Cuma kalau nak kata watak tu nak nampak dia ni naif. Sebab apa tu perbezaan zaman juga. Sebab budak form 4 dulu memanglah macam kongkong. Lepas tu macam manja-manja, macam masih kebudak-budakan. Kita pula kat kampung, kat Bandar. Form 4 sekarang memanglah tak macam tu kan. Kita sekarang form 4 Ni macam ni. Kita form 4 macam ni sekarang. Jadi lain lah form 4 dulu dengan form 4 sekarang tu lain. Sebab Lain tu lah sangat. watak Munirah tu korang perlu tengok supaya mak bapak korang tengok macam nostalgicnya. Macam ni lah aku dulu form 4. Macam tu. Berbeza kalau tengoklah aku dengan kau zaman sekarang macam ni. Kalau parents datang dapat buat macam tu, maksudnya Munirah berjaya lah bawa Munirah watak tu. berjaya bawa watak tu. Munirah menang dan So Tok Penghulu kita tenggelam. kita tukar pula, kita borak pasal watak-watak lain ni. Boleh yang tak sebab ada kat watak sini yang tak sekarang ada ni kan. Kita mewakili dia orang. So untuk saya akan cerita pasal watak Murali dengan Meling. Patutnya dalam naskah tu Murali dengan Meling ni ada 2 orang je. Tapi disebabkan macam saya cakap tadi, director kita orang yang kreatif, dia buat watak Murali and Meling ni jadi 4. So dia buat Murali ni ada isteri, nama dia Lechumi, dan Meling ni ada seorang adik, nama dia Meliu. So dia Murali, Lechumi, Meling, Meliu. So 4 orang ni diorang bergaduh, diorang datang situ dengan penuh lumpur apa semua. So penuh lumpur tu kita orang akan fikir nanti macam mana nak buat diorang datang dalam stage tu berlumpur. Tak fikir lagi. Tak fikir lagi tapi kita orang boleh buat, jangan risau. Kita orang pro benda-benda macam ni. Satu lah korang perlu saksikan. Untuk mengejutkan macam mana dia datang berlumpur ni kan. Mana lumpur tak ke tadi. Lepas tu diorang ni bergaduh sebab si Meling dengan, sebab jalan tu sempit, and si Meling dengan Meliu ni menolak Murali tu jatuh ke dalam sawah. So si Murali ni dia seorang Indian yang memang pergerakan dia sangat exaggerate lah, yang memang sebab dia marah kan, dia macam wah macam tu. So dia memang Sebenarnya tu dia memang marah sangat lah. Orang tolak masuk sawah kan, siapa je tak marah. Kalau aku pun aku marah. tapi lala dia terjun sendiri sebab dia nak bagi tahu balik apa jadi kan. Tak boleh spoil banyak. Oversharing. Ni yang kita orang bincang tadi dalam studio. Okay, lepas ni kita jangan oversharing. Oversharing juga. So untuk tahu kenapa dia buat apa lagi dekat situ kan, apa pergerakan dia yang membuatkan cerita ni komedi, sebenarnya kita orang nak push tentang komedi cerita ni. Korang kena datang sebab cerita ni kelakar. And dia ada message je. Maksudnya kita orang tak membawa konsep yang macam clown badut, macam setiap masa gelak. So dia ada masa untuk penonton ni rehat jap. So and then gelak lagi, and then rehat lagi, and then ada terkejut tengok orang marah, tengok orang nangis. Macam Dia bukan komedi yang kosong lah, boleh kami katakan. Dia macam komedi yang ada kebaikannya, ada apa orang cakap, message dia pasal social life, pasal kehidupan sosial, pasal ekonomi, pasal sistem pada zaman tersebut, apa yang terjadi. Dan dalam at the same time, dalam masa yang sama, kita orang juga ada macam-macam kaum. Ada kaum India, kaum Cina, ada kaum Melayu. Dekat situ juga kita menekankan apa orang cakap, semangat perpaduan. Perpaduan, patriotism. Yes. Patriotisme. Perkauman apa? Perkauman. Racism. Kemasyarakatan. Racism. Semua tu. Dah seangkatan dengannya lah. Dan betul. Jadi benda tu jadi benda tu lah yang kami tekankan, nak tengok macam mana pendekatan orang India dulu, orang Cina dulu, orang Melayu dulu. Walaupun dalam banyak-banyak isu, walaupun masing-masing ada masalah, diorang still dapat hidup serumpun. Macam tu. Tapi kalau nak cakap selain daripada kaum, sebenarnya watak-watak yang bawa dalam ni semua datang daripada negeri masing-masing. Banyak macam-macam. Kita ada aksen Kedah, kita ada Negeri Sembilan, kita ada apa lagi? Perak. Kita ada Indian accent, Chinese, macam-macam. So, jadi jadi benda accent macam tu, watak-watak macam tu, karakteristik yang pelbagai macam tu lah yang mewarnai teater ni, yang mewarnakan karya Emily Hashim ini. Jadi tu yang korang perlu tengok, supaya korang dapat tengok perbezaannya. Jadi setiap pengarahan, setiap creativity director itu masing-masing mempunyai perbezaan, mempunyai
apa orang cakap, imajinasi yang dia ingin sampaikan dengan penonton. Jadi benda itulah yang korang tengok perbezaan dia. Mungkin pengarahan yang ni lain, pengarahan yang ini lain. Jadi kita boleh tengok apa Cara diorang bawa perbezaannya. skrip tu Ya, macam mana diorang berbeza. bawa karya tu. Yes. Depends lah betapa kreatifnya director. Macam director kami memang kreatif lah. Sisa Kemar tu memang kreatif. Oh, tak lupa juga. Kita ada artis jemputan Ah, kita kita. ada Aduh, jemputan. hampir lupa dah. Akhirnya kita ingat balik. Artis jemputan kita. Bagi tahu ke? Bagi tahulah kalau tak orang tak datang. Betul tak? Kita tak bagi tahu surprise. Saya lah sebenarnya. Yelah orang tu. Jadi mesti korang macam tertanya kan, siapa artis jemputan tu? Dia ni Siapakah quite famous artis lah dulu. jemputan di Jalan Sempit Tak, dia tersebut? famous. Dia memang sangat famous. Dia pernah menang anugerah ya. Dia juga seorang alumni Aswara lah. Siapa 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 tapi ada. Korang kena datang dulu baru Korang kena datang dulu. So bila kita dah ajak-ajak orang sudah datang bila? Bila hari ni bila tarikh Ya ni? Allah, Ya Tuhan Allah. kami. So- Mana nak beli tiket? Dia ada 3 hari. Kita akan cerita tu. Okay, dia ada 3 hari. 16, 17 dan 18. 16 pada 8.30 malam. 17 tu kita orang buat 2 kali play. Kita orang buat 3.30 petang dan 8.30 malam. Dan pada 18 pula kita orang akan buat pada 3.30 petang. So dia 4 play tu. Semua tu pada bulan Mei. Pada bulan Mei, betul. Minggu ni kan? Minggu ni. Minggu ni. Jumaat ni. Korang tengok ni, call mak. Mak, cuti mak. 16, 17, 18 tu cuti. Tolonglah cuti. Tolonglah cuti. Okay, so show ni pun dekat panggung eksperimen Aswara. Dan jangan lupalah kalau korang tak tahu jalan, kita orang akan post nanti kat IG kita orang. Jangan lupa follow IG kita orang juga. Surakarsa Production. Prod. Betul. IG dan juga TikTok. TikTok. Yes. Nanti link dekat sini. Orang kata link dekat sini. Sini ada tu. Poster. So itulah dia. So kalau korang nak beli tiket ke apa, korang boleh tengok dekat IG kita orang. Maybe akan diletak dekat description ke. Bio. Bio. Dan Harga teaser bukan pun ni, dah keluar. Jadi korang boleh dah tengok dia punya apa tu, dia punya, kita orang punya Teaser lah. Kira pengenalan cerita tu lah. Pengenalan cerita sebelum masuk lebih pengenalan. mendalam. dia punya So, dia macam vision tu macam mana. Jalan sempit. Dia macam bagi gatal-gatal sikit otak. Nak tengok ni, nak kena tengok. Bagi geli-geli supaya sikit. korang tidur malam pun macam jalan sempit. Bangun-bangun. Macam tu. Lepas tu korang pun terus drive pergi Aswara dan tengok jalan sempit tu. Dan kami menyerulah alumni Aswara. Yang Kami menyeru Sherry Al-Haddad untuk datang. kami menyeru semua alumni Aswara. Kami menyeru Nat Zainal untuk datang. Dia main sebut Jadi kami menyuruh semua alumni Aswara, tak kisahlah fakulti mana pun, yang dah beranak pinak, yang masih single, yang dah bekerja, yang tak bekerja, yang freelance, semua Yang duda, yang janda datang. datang. Jadi Sebab untuk cerita tengok ni kita mesra orang. pun dengan budak-budak kan. Budak-budak pun boleh tengok. Dia orang pun Boleh. patut belajar apa yang berlaku pada zaman dulu tu. Kan kita bawa zaman berapa? 80-an kan. 80-an betul. So boleh je bawa anak-anak sekali datang tengok sekeluarga. Sebab cerita ni bukan cerita eksplisit pun. Nama pun cerita jalan kids, sempit. kids friendly lah. Kids friendly. Family friendly lah dia orang bilang. Family friendly. Jadi dekat sini juga dapat bagi pendedahan untuk anak-anak pasal teater. Macam oh ini teater. Dari situ jugalah macam budak-budak kecil tu, mak saya nak masuk Aswara ada besar. Macam tu. Macam tu. Saya jadi pelakon lah. Macam tu. Sebab zaman sekarang sebab zaman sekarang ni orang tak pandang dah teater kan. Kita pun sendiri berada dalam industri ni, kita pun takut. Sebab kita takut macam tu je kita boleh hilang. Yeah. So sekarang ni lah masa untuk korang datang and support kita orang, support lagi benda ni dekat dalam Malaysia, teater ni dalam Malaysia. Anak-anak seni di Malaysia ni yang sedang berkarya, tak kisahlah anak-anak indie ke, anak-anak yang join production besar ke apa ke. Tolonglah sokong anak seni sendiri supaya seni kita ni tak pernah dilupakan, tak pernah hapus, tak pernah hilang. Dan anak-anak seni pun senang nak berkarya macam tu. Harga tiket. Harga tiket jangan lupa. Berapa harga tiket Berapa? dia? Media? Media. harga tiket kalau pelajar
RM10 je. RM10 je no. Pelajar bukan pelajar suara je, semua pelajar. Semua pelajar. Pelajar dan kanak-kanak. Korang show je korang punya kad matrix tu. Kak, nah, kad matrix. Make sure bawa kad matrix IC kat Matrix. IC kad matrix. Lepas tu kalau untuk yang awam, iaitu orang-orang yang macam bukan Yang pelajar dah lah, buat yang dah enough. bekerja, RM20 je. RM20. Orang-orang sangat ni. Seronok. Mana nak Murah dapat? sangat-sangat. Mana nak dapat? Mana nak dapat? Tengok teater live daripada depan harga murah macam ni. Lepas tu yang belakang pun artis kan. Jangan cakap pasal aku. And also, Oversharing. jangan lupa bagi tahu juga, ini juga merupakan penilaian kita orang. So kita orang bukan berlakon kosong-kosong untuk have fun je and dapat duit. Kita orang berlakon untuk kita orang punya penilaian lah dalam subjek produksi teater moden. Itu dari segi lakonan. Tapi kami juga turut memegang dari segi production kerja-kerja ahli tenaga produksi sebab kita orang minta tolong orang luar, budak-budak daripada fakulti lain, tapi itu hanya minta untuk menolong. Tapi kalau nak kata daripada head of department head of department, idea, design apa semua tu semua datang daripada kami sendiri. Macam saya memegang untuk HOD lighting, di mana ini sangat mencabar untuk saya sebab ini secara jujur lah, ini kali pertama saya memegang pasal lighting ni sebab saya memang minat dan saya secara slow belajar pasal lighting ni. Jadi bila kita tahu lighting ni memang on stage ada yang pak ada yang zoom. Biasa orang pergi ni lagi. Ah. Ramai tu. Takkan korang tak tahu Gi. Aduh. Tahulah lighting dia macam mana kan. Macam Aku tu, ada macam tu, member macam sana. tu. Aku ada member sana. Kau ada? Aku ada. Aku kenal member kau. Kau kenal kan? Aku kenal yang seorang tu. So bila buat pertama kali kita belajar benda ni, kita bukan belajar untuk design saja tau. Kita kena belajar main board dia, apa nama lighting, apa jenis lighting yang biasa orang buat untuk show. Kalau macam kita masa masa cerita ni dijalankan adalah daripada waktu pagi hingga waktu tengah hari saja. Dalam stage tu lah. Luar tu malam. Tapi yelah sebab itulah kenapa kita ada lighting. So kat situlah saya belajar macam mana kalau lighting pagi ni macam mana, colour dia macam mana. Kalau waktu tengah hari kita tengok dia macam kuning-kuning emas. Kalau waktu tengah hari kan matahari kan dekat atas kan. So kat situlah saya belajar mana placement lighting and apa lighting yang kita Jenis-jenis guna. lighting tu. Macam mana kita berapa banyak lighting kita perlukan untuk menampakkan waktu pagi, macam mana nak nampakkan waktu petang. Lepas tu saya pun belajar macam mana nak design benda tu. Design bukan atas kertas saja tau. Dia ada apps dia di mana itu sangatlah macam wow, aku kena belajar benda ni. Aku kena buat benda ni untuk dapat markah yang void punya. So benda tu sangatlah berat untuk saya. Tapi awak boleh buat kan? Saya boleh buat. Dia boleh buat juga. Saya boleh buat sebab saya hebat. Okay, so kita dah dengar daripada ni, diorang dua ni dari tadi bebel. Kita nak dengar daripada HOD, Kau mengkritik aku, set and prop pula. Sebab first time kita tengok HOD set and prop perempuan. Wow. Yang buat bertukar-tukar ni. So kita nak bagi appreciate lah sikit kat dia. Dia bertukar so pakai cerita. dress macam ni. Cuba cerita apa struggle lagi selain daripada barang tu. So, selain daripada barang kan. So, sebab aku perempuan. So, saya cakap pasal perempuan lah sekarang. Perempuan kena independent lah. Okay, kena kuat. Ini message korang. Yes, ini message. Saya sampaikan message. Bukan teater saja, sampai saya sendiri. Okay. So, Kau okey tadi? Kau okey tak? Dia anxiety. Dia Okay. sikit. aku dengan anxiety Lepas tu attack. dia dia muntah. Atas stage jangan risau, dia berlakon memang boleh cakap Dia power. berlakon mantap. Dia berlakon mantap sangat. Nah. Oh no. Humble. So, apa? Set lah. Dari segi ukuran, dari segi idea design. Dari segi ukuran dan idea semua. Nak buat taklah mudah, taklah senang. Dia cuma perlukan tim yang memang macam mana? Membantulah. Yang boleh dengar cakap, Yang bekerjasama. yang tepati waktu. Okay. So benda-benda tu. Selain tu adalah seorang tu. Waktu dia agak macam tu
Tapi okay je. Tak ada apa sangat pun. Tapi kalau dari segi pembinaan semua went smooth je kan? Okay je Went kan? smooth. Yeah. Dengan bimbingan siapa juga? Bimbingan Encik Remy Nazrin. Saya suka dia. Dia baik. Saya suka dia. Ya, dia dekan fakulti kita Wow, orang. wow, Dekan fakulti wow. data. Dekan Dekan yang tolong fakulti, untuk ya. buat set and prop kita orang. So benda tu memang bagus lah. Sebab kita orang tengok pun like in production ni, walaupun dia under satu lecturer je seorang je, iaitu Cik Kemar, lecturer lain pun datang juga turut menolong. So baguslah sebenarnya fakulti ni. Betul. Dia saling bantu-membantu. Hari ni kau tolong aku, esok lusa aku tolong kau pula. Yeah. So kita tanya pula publicity. Yes, Apa dia struggle? yes. Ya Allah, publicity no. No. Aku ni buta IT. Buta IT. Bertanya dengan Nat Nadira ni. Ni macam mana ni Ni semua ada nak letak ni. Macam mana nak letak ni? Pakai Canva. La ilaha illallah. Salah ni lah. Salah tu lah. Sampai berbunyi director. Kau ni buat kerja apa? Kau memang nak kena. Kau memang nak kena. Awak ni bintang Awak Jadi macam-macam lah saya belajar. Sebab kan apa tu, saya ni jarang lah yang nak edit-edit ni, saya tak pandai sangat. Dia ambil benda tu untuk challenge Saya diri nak ambil dia. challenge. Sebab saya ni dulu selalunya lebih ke makeup dan kostum. Lepas tu masuk production ni, belajar kita orang punya first production sama-sama ni, kita orang pun macam okey lah, saya cuba ambil publicity. Dekat situ lah saya belajar pakai laptop, saya belajar pakai Canva. Even though korang rasa macam, Canva? Lah senang je Nok. Senang bagi awak. Bagi saya tak. Jadi dia dah belajar. Lepas ni tak macam-macam saya belajar editing apa semua, buat poster apa semua. Dekat situ ada experience barulah yang saya belajar dalam SEM ni. Sama juga dengan set and props, kostum, lighting. Jadi actually best dan fun sebab kami belajar banyak benda. Dalam lakonan juga kita orang belajar macam mana nak handle production, macam mana nak pegang jawatan tu, jawatan ni. Jadi seronok lah, sangat-sangat seronok macam tu. Memang best. Kita orang bawa skrip ni, memang kita orang boleh cakap best sangat-sangat. Sebab dia tak adalah nak kata bosan. Dia memanglah tak bosan, dia best lah. Kita orang have fun pun untuk berlakon. Sebab kalau seorang pelakon teater tu, dia tak ada soul untuk berlakon dalam sebuah teater tu, so penonton pun tak rasa benda tu. Contohnya lah, saya berlakon as orang yang depressed, and saya tak ada rasa tu. Saya tak adaptkan rasa depressed dalam badan saya ni untuk dalam watak tu. So penonton pun tak akan dapat rasa benda tu. Tak dapat rasa. So dia macam baik tak payah buat kan macam tu. And setakat ni saya tengok dari segi latihan, semua orang pun dapat bawa benda tu lah dengan baik. Diorang boleh masukkan karakter tu dalam diri diorang. Time berlakon je lah, keluar daripada berlakon tak adalah saya tiba-tiba jalan dekat hallway tu dari Tok Pengulu pula. Nanti orang pun boleh apa hal dia ni. Tapi kalau nak kata dari segi lakonan, production apa semua kan, sebenarnya benda ni pun sebab ni first production kita orang tahu, di mana kita orang rasa lebih rapat antara each other. Kalau tak sebelum ni macam Sebab kita pun baru SEM 2. Baru SEM 2. Satu SEM je 6 bulan. 6 bulan. So dia macam ni lah, dia tak rapat sangat. So bila kat sini kan macam kau kena pairing dengan ni, kau kena kau kena pairing dengan Sorry, ni. dia cepat distract. Kita orang semua cepat Dah distract. selesa. Tadi tak selesa kan. Bila kau kena pairing dengan ni, kau kena pairing dengan tu. Dulu kau tak pernah rapat kan. Tiba-tiba untuk berlakon, kau kena macam kau kena tolong aku. Kena set mindset tu. Mindset tu. Dia- Lepas tu kita orang boleh dekatkan boundaries sama each other. Boundaries. Lepas tu macam daripada tak kenal D, makin rapat dengan D. Ya Dulu ke? tengok macam D depression dah, sekarang dah happy. Ya, sekarang kita Borak orang pun memang borak macam bagus sangat. Kau bukan dekat tu sekarang dah boleh dah duduk sama-sama. Join podcast sama-sama kan. Dulu macam Rengsa. apa ni? Macam tu. Actually best lah bila korang join production, bila korang masuk dalam ini production lah, tak kisahlah production tari ke, teater ke, pengurusan ke, korang akan link up dan belajar benda At last di akan situ. blink juga. At last akan link juga. So itulah yang bestnya. Bila kita join macam-macam production ni, kita boleh kenal ramai orang, kita boleh macam faham kenapa orang tu macam tu. Mungkin muka dia menjus,
Apa korang faham kan? Tak Menjus. faham, tak Tak faham. tahu. Sorry saya orang Sarawak. Juicy. Satu tiba-tiba menjus. Kan? Menjus ni dia macam Garang. muka yang Oh. Saya nak cendol. Janganlah di topik kita sambung baik. muka yang musam. Macam tu. Jadi macam rupanya happy. Rupanya dia okey. Muram. Ya Allah no. Jadi tak kisahlah korang orang Kelantan, Sabah, Terengganu, Sarawak, Semua kena datang tengok. korang perlu datang tengok. Makin-makin saya sebagai anak jati Sarawak, kita orang perlu nanggar kami orang pun teater. Yes. Aki hidup aki ngelaban no. Borak apa ni? Borak orang Sarawak Ilham. Tak apa, kita bagi dia time to shine. Itulah, tapi memang semua orang patut sebab benda ni macam kita cakap tadi, dia bukan berlaku zaman dulu je, zaman sekarang. Dia berlaku kat semua tempat juga. Kadang-kadang mungkin kat Amerika ada jalan sempit. Dia buka dekat presiden dia. Mungkin boleh jadi Hey, my Tiny, waist tiny. Hey, Mak Joya. Berbuai. Ini macam borak kaca kan. Okay. Macam tu lah kan. Sambung. Okay, so macam tu lah kan. Senang. Okay. Aku nak cakap something tadi tapi aku lupa. Nak cakap pasal apa Oh, pasal watak lain. Watak yang tak ada dekat sini. Watak yang tak ada. Kita lari jauh sangat tadi. Tadi kamu rally mailing, lepas tu tiba-tiba lain. Cuba connect balik dengan benda tu. Ada watak budak-budak which is Syaf, watak Azman dengan watak Kamal. Jadi diorang ni ialah budak-budak kampung yang datang ke Tok Penghulu pun ada masalah. Apa masalah tu? Korang perlu tengok cerita tu dulu. Nanti kan. Korang perlu tengok. Kita orang takkan spoil. Tapi best tau sebab diorang ni macam Alvin and the Chipmunks. Dia macam Alvin Chipmunks. Dia macam Upi Ipin versi ada rambut. Dia macam tu. Jadi korang perlulah macam apa ni? Ada 3 orang budak, lepas tu ada makcik lagi. Dia macam random macam Dia macam random. tiba-tiba ada tu macam tu. So kena prepare mental dan fizikal lah untuk emosi tu. Korang macam yang tu kan. Orang macam kenapa? Asal pegang apa? Pegang apa? Pegang apa? Nak tahu ke dia nak tengok? So macam tu lah. And lupa nak cakap struggle kita lagi satu. So disebabkan kita orang punya set dekat sawah, play kita orang untuk jaga blocking kita orang tu, disebabkan sawah kan dia ada petak-petak. Lepas tu set tu ada satu jalan je. Satu jalan yang menuju ke pondok, sebuah pondok yang Tok Penghulu duduk situ. And then dia pecah ke tepi, ke belakang stage. So struggle dia untuk kita orang perlu berlakon, kita orang kena cari blocking yang mungkin atas batas tu boleh berjalan, tapi kita orang kena belajar macam mana orang berjalan kat atas batas. Sebab dia tak ada jalan mengangkang-angkang kan, nanti kau terjatuh dalam tu. So macam tu lah salah satu struggle dia. And sebab dalam cerita ni ramai disebabkan director yang kreatif kita membuat watak tu dia pecah-pecah jadi banyak sangat. So itulah salah satu struggle kita orang. Time kita orang latihan pun susah sangat kan untuk kita cari blocking tu. Senyap. Terdiam pula. Susah tak Lani kerja dengan director tu? Susah tak kerja dengan director tu? Komen sikit. Mula-mula susah. Mula-mula susah. Sebab semua orang pun struggle nak belajar kan. Sebab kita belajar bukan susah daripada segi lakonan je, macam kita orang tak cakap tadi, behind the scene pun susah yang HOD semua tu. Tapi last as the dia punya proses tu lama-lama makin lama makin okay and much better sekarang. Boleh cakap yang kita orang dah ready untuk perform, cuma set je lah yang belum siap. Ada benda lagi yang perlu diperbaiki lah. Macam kita orang dengan dengan kita orang punya director. At first kita orang biasalah lecturer sendiri kan, mestilah masih takut, masih gerun, garang-garang. Tapi behind kegerunan itu, behind kegarangan Gelak itu, tawa dia, gelak ya ketawa Allah. itu, sebenarnya dia adalah seorang yang penyayang. Dia sayang student-student dia, dia jaga student-student dia. Dan juga yang paling penting macam sekarang pun dah dekat-dekat nak exam, dekat-dekat nak midterm. Jadi selalulah kita orang peringatkan untuk jaga kesihatan, untuk jaga mental, untuk makan sihat apa semua. Dalam kegarangan, dalam mulut yang
babe. Sebenarnya kau buat kerja betul. Semua Tapi haiwan sebenarnya bukan sama kan? sayang. Itu semua sayang. Just cara dia menunjukkan kesayangan dia tu Lain. different sikit. Macam Dia tu. lain daripada lain sikit. Betul. Dan dia punya cara dia menyampaikan message tu, cara dia mendidik kita orang macam mana kita orang nak bawa watak. Dia bukannya garang yang kosong, dia garang yang saya boleh katakan yang mengajar. Contohnya dia marah-marah dulu, kau kenapa berlakon macam tu? Macam ni. Perlu buat macam ni, macam ni, macam ni. Dia mendidik. Jadi kita orang sangat bersyukurlah dapat director yang bagus, dapat director yang sangat bijak dalam berkarya. Kalau tak ada dia, kalau dia tak garang macam tu, tak bergerak. Tak bergerak. Boleh cakap tak bergerak. Tidak semua benda, tidak semua cara mengajar tu perlu lembut. Kadang-kadang cara mengajar tu dia boleh macam-macam. Dia boleh macam ni, dia boleh garang, dia boleh kadang-kadang menangis ke tiba-tiba kan. Baru macam tu, dia menangis. Okey, kita dengar apa yang dia cakap. Macam tu. Jadi dia ada gaya dia masing-masing. Jadi shout out to Sir Kemal Abdullah. Kemal Abdullah. Kemal Abdullah kan? Kemal Abdullah. Jadi terima kasih Sir. Manis Karya Sir. Manis Saya suka dengar dia nyanyi. Apa? Ya. Saya suka dengar dia nyanyi. #POW. Okay? Apa? Hashtag POW. Okay? Gerak. Bergerak. Lagi? So kita sambung dengan ni lah. Tadi kita sambung dah cakap pasal props and lighting kan. Cakap pasal sino ni pula. Scenografer. Apa tu scenografer kan? Korang mesti tertanya-tanya apa benda ni scenografer tiba-tiba. So dia ada director. And kalau ada director dia kena ada scenografer. Scenografer ni dia bukan saja dengar daripada director apa yang director nak dekat atas stage tu. Dia juga visualizekan benda tu. So contohnya director kata nak ni. And dia kena besarkan lagi benda tu. Maksudnya idea dia kena buka-buka lah. So contohnya macam saya kena kaji dulu tahun tu macam mana and apa benda yang barang-barang digunakan. Saya kena tengok skrip tu apa yang digunakan and saya kena kaji. And saya akan bagi tahu dekat department-department yang contohnya set prop, costume, makeup, lighting and sound. So saya pegang semua tu tapi diorang lah yang bekerja. Saya boleh cakap diorang yang bekerja, saya cuma tanya je. Saya cuma macam bagi idea and tanya barang apa yang tak ada. So barang-barang tu saya akan minta dekat PM. So macam itulah proses dia. Sebenarnya senang je tapi kalau orang yang macam baru belajar dia akan rasa benda tu complicated. Dalam fakulti kita orang sendiri pun bukanlah yang berfokuskan lakonan je. Dia macam-macam. Dia boleh ke kostum, Skrip. boleh ke skrip, penulisan, boleh ke lighting, Stage manager. dari pengurusan. Dalam teater ni korang akan belajar macam-macam. Nyanyian, tarian, tarian, semua. nyanyian. Jadi bila korang jadi student teater ni, korang actually seorang manusia yang sangat talented. So korang belajar macam-macam. Korang perlu belajar ni, perlu buat tu. Even though korang tak pandai, korang still perlu belajar. Sebab tak salah belajar kan. Ilmu kita just ambil je. Okay, macam tu. Kan, walaupun ada orang kecam-kecam kita daripada luar kan. Sebab kan fakulti yang kita ambil ni mungkin takkan memberi masa depan dia. Mungkin orang kata yang fakulti course yang kita ambil ni mungkin chill kan. Kita tak buat apa-apa. Tapi dia tak tahu yang struggle kita contohnya masa SEM 1 dulu ingat tak? Kita kena buat monolog. Monolog. Lepas tu kita kena berlakon dan menyanyi. Apa yang diorang tak tahu is benda tu tak semua orang boleh buat secara naturally. And benda tu kalau kita minta dia buat, dia takkan boleh buat. Kita tahu benda tu. Biasanya orang yang cakap ni cakap je. Kan? Dia tak boleh buat pun. So itulah. Betul. Jadi kepada anak-anak seni kat luar tu, janganlah terus sedih down, terus rasa macam kita tak ada future. Tak ada. Tak ada istilah tak ada future. Kadang-kadang rezeki ni di tangan Tuhan. Mungkin kalau kita tak berjaya dekat satu tempat, kita beralih ke tempat yang lain. Sebab itulah seni ni luas. Seni ni luas. Dia macam lautan. Macam-macam kita boleh explore. So, kita ni sebagai anak seni kita perlu berani, kita perlu jangan takut nak dive in, nak belajar lain lagi. Dari lakonan kita belajar pengurusan, penulisan dan macam-macam supaya kita dapat survive macam tu. So kita sambung. Sebab itulah kalau teater ni korang akan belajar dari segi production management. Sebab macam andai kata lah kan, andai kata selepas dah grade daripada diploma pergi kan, korang tak tahu nak pergi mana and korang rasa korang tak boleh go dengan benda tu.
That's why kenapa korang belajar production management. And maybe dengan macam mana dulu korang intern, sebab biasanya kita orang intern dekat production luar tau. Macam boleh ke kita sebut? Boleh ke? Boleh. Sebut macam Revolution Revolution Stage. Lepas tu ada apa lagi? Kalau yang banyak dikenali Istana Budaya. Istana macam Budaya. tu. JKKN. JKKN banyak. JKKN semua KL, negara ada. semua negara Semua ada negara ada JKKN. JKKN. Macam-macam. Mm-mm. Sekolah seni. Sekolah Sekolah seni. seni. Tapi kalau sekolah seni tu intern waktu degree kan. Kalau nak intern kat sekolah. Dan sekaligus jadi pendidik kan. Kalau korang rasa korang tak dapat masa dekat opsi untuk jadi pendidik, korang dari Aswara korang boleh dapat pendidikan tu dari segi kesenian. So kalau daripada kesenian tu confirm lah sekolah seni, sebab kos-kos yang ada dekat Aswara ni adalah subjek-subjek yang dipelajari budak-budak sekolah dekat sekolah seni tu. Betul. Dan kita tak tahu, mungkin in the future subjek teater tu sendiri dijadikan Dinobatkan. subjek di Yang dalam besar. subjek yang besar di dalam Sekolah-sekolah. sekolah-sekolah rendah kan. Sebab macam kat luar negara pun dia orang belajar kan benda tu. Contohnya macam Macbeth, Hamlet, dia orang belajar cerita-cerita klasik tu. And daripada dia orang tadika lagi, masa saya pergi ke UK hari tu, saya tengok dia orang pergi budak-budak sekolah tadika kan kita panggil dia orang. Budak-budak kecil tu dah Kindergarten. dah tahu dah cerita kindergarten. Dia orang dah tahu dah cerita-cerita Hamlet, cerita-cerita klasik masa zaman tu. Tapi tak silap diorang bukan berlakon kalau dari level-level kindergarten ni. Diorang ada berlakon. Diorang berlakon juga. Diorang ada buat ilmu juga. baru. Macam saya dengar. Dia macam tu comel. Sebab biasa macam dengar cikgu diorang cerita kan. Sebab diorang sebab kalau kita tengok anak-anak Mak Saleh ni kecil-kecil dah bercakap dah. Sebab bila diorang pergi kindergarten tu cikgu-cikgu mempraktikkan diorang untuk Bercakap. Benda-benda yang macam tu. Sebab teater ni is about life. Cuma benda ni je tak praktikan kat Malaysia. Betul. Kalau budak-budak tadika dah belajar tentang contohnya cerita Hang Tuah. Mungkin diorang punya idea and diorang punya pemikiran dah makin meluas benda-benda tu. Cuma kat Malaysia ni dia dikecilkan sikit skop dia lah pembelajaran tu. Jadi kita orang harap sebagai anak seni itself, benda tu dan teater tu akan menjadi subjek yang besar lah, satu yang besar. Dan perkembangan teater tu sendiri ialah benda yang bukanlah sesuatu yang pelik dekat mata-mata warga. Macam apa tu teater. Semoga benda tu dipupuk walaupun budak tu masih tadika, masih sekolah rendah dan menengah, supaya benda tu tak asing lagi lah dekat telinga rakyat-rakyat Malaysia. Macam tu. Yes. Okay, so kita sama balik ke jalan sempit. Kita dah jauh tapi benda-benda ni kita orang bercakap bukan sekadar cakap kosong benda-benda ni semua betul. Ilmu. Walaupun kita orang ni baru je 19 tahun, ada yang baru je masuk 20. Tapi benda-benda ni semua ilmu. Walaupun tak kisahlah daripada umur berapa pun, semua benda yang dicakap, kalau benda tu ilmu, perlu diambil. Yang baik kita ambil lah. Yang buruk kita buang. Yang sini kita ambil, yang keruh kita buang. Jadi apa lagi yang kita belum borak pasal jalan sempit ni? Semua kita dah borak saya rasa kan. Okay. Jadi kita jangan lupa pula kita berterima kasih kepada production channel WAR yang telah menyediakan. Ya Allah. Yang telah menyediakan. Macam Love. Tempat untuk kita orang buat podcast ni, untuk kita orang cerita benda-benda ni. Sebab kalau tak, suara kita orang takkan didengari. Lebih-lebih lagi zaman sekarang ni ramai influencer yang menyebarkan benda-benda negatif. Sedangkan dia ada platform untuk sebarkan benda positif. Tapi disebabkan orang-orang yang mindang itu tutup benda macam tu and so on, dia orang Mindang itu tutup macam ni. dia orang membuatkan Alabana. influencer yang baik ni nampak bosan. Orang dah sekarang tak kisah dah pasal benda positif. Dia kisah pasal benda tu yang entertain dia orang saja. orang cakap marketing yang murahan lah. Marketing murahan. So benda tu tak best lah. Jadi Sebab tu orang kata teater ni dia bukan sempit tau. Dia meluas. yang Jalan sempit tu yang tu sempit. teater kita orang. Kita manusia jangan sempit. Otak tu macam jangan sempit. Pemikiran tu biar luas. Sebab orang kata orang teater ni diorang punya pengetahuan dan pengalaman diorang sangat luas. Sangat besar dan sangat luas. Bukan daripada segi macam doktor belajar pasal tulang. Tak adalah budak kita belajar tulang. Ada sebenarnya. Ada sebenarnya ada. Kita orang belajar masa sem 1. Anatomi yang kita orang belajar. Lulus. So boleh cakap yang kita orang belajar pasal tulang, kita orang belajar.
So tapi bukan dari segi macam sakit-sakit lah doktor yang sakit macam tu. Kita orang ni lebih kepada pengkaji manusia. So kalau orang teater ni nak ambil psikologi pun sebenarnya benda tu logik. Benda tu sebab kami belajar manusia yang paling mendalam lah. Boleh cakap kami ni lah orang-orang insan-insan terpilih yang boleh mengopi manusia, boleh copy paste macam tu je. Kalau pelakon-pelakon pro kan, contohnya siapa yang berlakon cerita Puteri Gunung Ledang tu? Mulan Mulan Jamila nama dia. Tiara Jacqueline. Tiara Jacqueline tu. Saya paling adore Beto Kushairi. Beto Kushairi pun. Tiara Jacqueline tu dia telah mementaskan dululah. Dia mementaskan Puteri Gunung Ledang. Tapi lepas tu dia stop. Walaupun cerita tu besar sangat-sangat, tapi disebabkan orang-orang dah makin tak tengok teater, so benda tu jadi hilang. Macam itulah contohnya. Macam kalau kembali balik, macam saya cakap bila saya kata teater ni luas, saya sangat adore dengan lecturer saya iaitu Puan Engku Zalifah. Sebab dia sangatlah pro bab-bab sejarah teater moden. Walaupun bukan sejarah sekalipun, apa-apa benda sekalipun yang berlaku terkini, terdulu, terlebih dahulu, dia tahu semua benda tu. Macam kita tanya dia, mesti dia boleh jawab. Sebab dia seorang pekaji. And sekarang dia sambung master PhD. PhD. Dia dah jadi doktor dah. Jadi doktor dah. Dan dia masih lagi dalam jalan teater. So berjaya je. Berjaya je. Kau tak boleh cakap teater ni Albana dah bodoh. Sebab ada orang yang ada orang yang berjaya di dalam jalan teater. Kalau orang yang otak ni cetek dan mengkritik pengkarya-pengkarya seni macam kita orang ni, belum tentu lagi apa yang ditanya boleh dijawab. Betul. Lepas tu orang-orang teater ni lah yang kita orang ni disebabkan kita orang belajar, so kita orang tak adalah buat cerita yang mengarut-ngarut. So kita orang, kalau orang kata contohnya macam Namron. Dulu Namron belajar di Aswara. Dia ni salah seorang yang saya dengar lah daripada alumni senior-senior. Dia ni seorang yang suka mengkaji. Dia buat macam-macam cerita. Ada satu time ni saya dengar dia buat cerita yang dia buat set prop keranda and dia pusing satu Aswara. Betul. Dia buat cerita yang macam tu. So orang dia di luar kotak. Dia bukannya kalau kita je kena atas stage, tak pun. Contohnya macam kita orang pada sem depan pun kita orang akan belajar theatre environment. Environment tu korang kena buat teater dekat tempat terbuka. Contohnya macam kita orang ada satu kawasan tangga kan. Kita orang kena perform kat situ and tanpa menggunakan banyak-banyak set tambahan yang lain. So kita orang kena guna tempat tu je. Itu pun challenge juga tu. Itu pun kita orang kena guna banyak sangat idea. And pembuat buku cerita pun boleh cakap yang diorang ni ada kaitan dengan teater sebab penulisan kan. Tanpa orang yang menulis ni, teater ni pun tak boleh nak berlaku juga. Tak lengkap. Semua kami ni melengkapi satu sama lain lah orang kata kan. Penulisan melengkapkan teater, pemuzik melengkapkan tarian. Sebab kalau tak ada muzik tu macam mana tarian nak menari kan, digerakkan, kalau tak ada lagu nak ditarikan. Kalau teater nak masukkan mood kan. Kalau tak ada kalau muzik tu tak ada, tak dapat nak masukkan Kalau muzik salah, contohnya sudah nangis tiba-tiba keluar lagu Malam Pesta. Orang pun macam benda ni. Mungkin kalau komedi boleh lah buat macam tu kan. Tapi kalau bukan tu random sangat. Sekejap. Jadi teater ni is jalan yang besar dan Bukan banyak jalan sempit. cabang je. Jalan sempit tu teater kami. Saksikan 16, 17 dan 18 Mei. Bertempat di panggung eksperimen di Aswara. Ya, betul. So kita orang, kenapa kita orang sungguh-sungguh sangat nak promote teater ni, korang mesti nak tahu kan. So sebenarnya bukan je kita orang cakap tadi kita orang nak sampaikan message tu, bukan tu je. And bukan sebab markah je kan nampak sangat kita mempergunakan penonton kita ni sebab markah. Tapi disebabkan kita orang ni antara pejuang-pejuang seni yang memang dah hujung-hujung dah ni sebenarnya. Tapi kalau korang datang, korang dapat membantu kita orang akan mungkin akan berjaya. Contohnya Kalau macam boleh kita nak angkat lagi seni ni biar Ya, semua angkat orang lagi. nampak betapa pentingnya seni dan industri tanah air dekat dalam Malaysia ni. Betul. Sebab tanpa seni orang takkan kenal apa itu Malaysia. Siapa kalau Ya. tanya siapa Malaysia? Malaysia bukan siapa. Malaysia Sebab tu negara. kalau orang luar negara datang Malaysia pun, contohnya silang budaya kat sekolah lah, mesti akan membuat Pertunjukan. persembahan tarian Persembahan. tradisional dan macam-macam. Tradisi Tradisi. So tradisi tu melambangkan Malaysia. Tradisi ni luas. Persembahan, makanan, pakaian, apa lagi?
Macam-macam lah dia macam-macam banyak lah. permainan tradisional. Nak kata rumah pun ada tradisi. Dulu rumah kayu-kayu. So itulah. And kalau kita orang dari segi teater ni pula, apa tadi aku nak cakap? Contohnya macam perbezaan filem dengan teater. Teater tu memanglah filem pun kadang-kadang kita dapat feel benda yang apa yang kita tengok tu kita dapat rasa sedih. Tapi teater ni benda tu berlaku depan awak, depan korang, depan korang semua. So benda tu struggle untuk kita orang, bukan nak downgrade orang filem, tak. Filem you are doing great actually. Jangan salah faham. Jangan salah Dia faham. ada struggle tapi masing-masing lah. struggle as pelakon teater. Sebab kita orang benda tu sekali kau buat, kau tak boleh ulang dah take. Kau kena buat sekali tu je. And then kalau kau rasa bersalah, kau nangis lah lepas tu. Contohnya lupa dialog, kau nangis lah lepas tu. Itulah macam tu contohnya. Andai kata kalau korang tengok teater kan, macam baru-baru ni yang saya tahu teater Piring Cangkih dipentaskan Revolution Stage. Kalau kita tengok, korang tengok review penonton-penonton yang pergi, memang diorang bagi rate yang sangat tinggi sebab cerita tu betul-betul sedih. Macam mana kalau korang rasa korang tengok drama, korang dah boleh menangis, korang tengok sendiri depan mata macam mana orang terberanak berdarah-darah, lepas tu suami tak datang galaskan tanggungjawab ke apa. Benda tu sangat sakit sebagai kita seorang wanita. Kalaulah awak tengok teater tu dan awak nangis, awak menjiwai cerita dan watak tu, maksudnya pelakon tu berjaya untuk sampaikan perasaan dan menyentuh jiwa penonton. And jujur tak semua pelakon boleh sampai tahap macam tu. Itu depends dengan kreativiti pengarah dan juga pembawaan pelakon tu pembawaan dari seorang pelakon itu sendiri. Tapi itulah, kalau nak cakap berjalan sempit ni lebih banyak kepada komedi sebenarnya. And kalau nak bagi review pun tak adalah kat Twitter pergi update kan. Macam kalau movie drama dia update kat Twitter, tak best lah pelakon ni. So kalau teater ni kita orang nanti akan tanya review dekat depan korang. Sebab korang dah kat situ. So review lah terus, contohnya cerita ni tak kelakar. Bagi tahu je. Sebab kita orang as orang teater, kita orang ni jenis yang menerima dan bukan menolak. Sebab kritikan itulah yang membantu kita orang untuk improve lagi daripada mana-mana segi kekurangan yang disebut. Macam contoh, kau ni blocking kau tak nice kau ni kurang lighting ni macam kurang lah, tak kena lah. Kita orang akan dengar benda tu. And contohnya lah, pada 16 tu tak okay, 17 tu dia akan jadi better. Kami akan dengar suara anda semua suara-suara penonton, supaya benda tu membantu untuk kita orang improve daripada segi mana yang kurang. Sebab kita ni manusia, lumrah manusia, kita tak sedar kita buat salah. Melainkan orang tu sendiri yang bagi tahu dan tegur kita apa kesalahan kita. Dan lepas tu baru kita boleh ubah benda tu. Lagi-lagi sebagai seorang pelakon live, contohnya macam Sabihah lah, dia marah-marah. And imagine kalau orang tu dia orang teater and dia menggunakan dia punya feelings marah yang dekat luar. And actually teater ni pun untuk melepaskan perasaan kan. Ya, betul. Contohnya macam dia marah, and watak tu dia jugalah. dapat watak marah. So dia boleh gunakan watak tu untuk lepaskan kemarahan dia. So benda tu bagus sangat-sangat. Macam sedih kalau anda kata korang ni dulu pernah mengalami satu trauma ataupun tragedi yang sangat menyentuh dan membuatkan korang ni trauma, depresi dan sebagainya. Nak pula maybe lepas daripada kejadian tu korang tak dapat nak keluarkan betul-betul apa yang korang rasa. Nak dijadikan cerita pula, korang dapat satu naskah yang sangatlah berkait dengan kehidupan dengan kehidupan dan benda yang telah berlaku tu. Jadi sebenarnya benda tu membantu untuk korang memory recall, orang kata kan, kalau bila nak nangis ke tak boleh nak nangis kan, korang memory recall balik benda tu. So bila on stage, percayalah korang dah tak guna dah memory recall tu, sebab korang akan terbiasa. Dan korang akan sepenuh jiwanya lepaskan benda tu on stage. Dan akan menangis non-stop. Cuba kita cakap pula pasal kenapa orang awam yang tak pernah tengok teater patut datang tengok teater ni. Saya rasa sebab teater ni, jalan sempit ni, dia light-light je. Dia macam, dia bukan something yang berat. Dia bukan bukan berat something lah. yang Bukan absurd ke susah apa, korang tidak nak fahami. Macam, tiba-tiba ada mayat muncul, tiba-tiba ada Tiba-tiba orang menari kan. orang Tak ada, menari. dia tak ada macam tu. Dia tak ada macam tu. Dia macam kalau korang tengok, macam ni. Karakter ini begini. Karakter ni sedih. Karakter ni pembawaan watak dia marah. Ini jenis yang macam ni. Dia macam-macam warna. Jadi apabila korang tengok teater ni, dia mudah difahami dan mudah ditangkap oleh penonton dari segi semua umur penonton. Tak kisah budak ke, budak tu mungkin dalam yang dah Dia dah faham dah lah. faham lah. Kau bawa baby kan, kau Kau bawa tengok baby, ni. anak tengok
tengok nak. Dia marah. Macam risau. Jadi yang tua-tua ke muda-muda ke pun boleh masuk juga. Jadi dia sangat masuklah untuk dari segi semua umur, dari segi semua orang, tak kisah orang tua, orang muda ke. Jadi cerita ni dia light. So korang kalau nak tengok, nak lepas-lepas stres, nak bosan-bosan macam tengok kan. Ya, bosan. Jadi Kan? And tiket dia pun bukan tiket macam kita tengok show kat IB pun kan? Sampai 100 lah, 300. Sebab kita orang ni, sebab like and ini untuk kita orang punya penilaian. Tapi sebenarnya panggung eksperimen ni bukannya panggung yang biasa. Dia dah dirasmikan oleh kita punya Perdana Menteri dulu lagi, Datuk Tun Dr. Mahathir. So tempat ni tempat yang official, is tempat yang salah satu tempat kebudayaan lah. Dia bukan panggung biasa je. So itulah yang challenge untuk kami, sebab pentas tu famous. Patutnya kita buat kat Black Box je. Tapi disebabkan Black Box tu renovate, so kita terpaksa lah untuk perform dekat dalam ET tu, panggung eksperimen tu. Tapi itu ialah cabaran yang actually baiklah untuk kita baiklah. orang. Sebab tu pendedahan awal. Even though kita orang ni sepatutnya year 2 ataupun year 3 year baru one. kita orang merasa berlakon dekat ET tu. Tapi masuk year 1 ni kita orang dah diletakkan perform. di Dapat peluang ET lah. tu. Jadi pendedahan tu sangatlah rare. Ada je senior-senior yang rasa kita orang punya experience ni. Tapi untuk kita orang sendiri, ini ialah pendedahan yang macam wow lah. Sebab tempat tu besar, jadi penggunaan ruang kita orang lain. Macam mana kita orang punya blocking, kita orang punya vokal. Lepas tu kita orang punya stage pula nanti arena. Semi arena. Semi arena tu macam mana? Cuba cerita pula. Semi arena ni Macam ni okey. Ni sini pentas kan. Ni pentas orang kat sini. Orang Dia sekeliling. half petak. Orang sekeliling kiri kanan depan. Tapi belakang tak sini. ada lah. Kalau Sini. arena ni penuh. Sini. Kalau arena ni dia penuh. Memang dekat tengah-tengah saja. Jadi kita orang perlu interact dengan pelakon yang sebelah kanan, yang sebelah kiri, yang di belakang. penonton sebelah penonton kanan pelakon pula. Yang penonton belah kanan, kiri, belakang, depan, belakang, atas, bawah. Jadi dekat situ kita orang perlu macam tak boleh nak apa orang cakap membelakangkan. Membontotkan. penonton. Bahasa Itu kasar term dia, lah. term Term dia. seorang teater lah orang kata. Okay, so macam mana kan? Kalau kita nak cakap pasal kesenian, kebudayaan kan sekarang, macam kita tahu isu-isu semasa dan isu-isu terkini yang sangat hangat membara hati-hati netizen, lagi-lagi netizen yang pernah ataupun sedang sambung belajar Dalam bidang kesenian. Dalam bidang kesenian ni, kita tahu sekarang ni di mana Ada satu nama yang dah naik dalam list aku. Dan kita orang orang Islamik akan lah sebut kot kita nama kata itu. kan. Namanya Islam. Tapi kita takkan sebut nama depan dia. Kita akan Rasanya- sebut nama dia. DMA Islam. DMA Islam, ya. Okay, macam ni. Okay. Dia seorang influencer. Tapi bagi saya seorang influencer ni dia bukannya yang patutnya bagi benda negatif. Kan dia patutnya bagi positif. Contohnya macam ada kesenian, dia promote lah benda tu and dia bagi tahu kebaikan mungkin. Contohnya macam mana siapa influencer yang bagus-bagus? Macam Sabrina Muhammad, lawyer tu sendiri. Lawyer tau. Dia seorang lawyer tapi seorang also yang pasal fashion. At the same time yang siapa nama kita punya alumni tu? Siapa tu? Yang saudara. Yang tu. Yang saudara. Itu hebat sangat Itu sangatlah hebat function. penggunaan bahasa dia. Jadi Orang seni juga tu. orang seni. Ya. Semua tu tak kosong. Tak kisahlah mana-mana ilmu, tak kisah ilmu teater ke, tari ke, muzik ke, kesenian ke, semua itu tak kosong. PSV ke, apa tu, animasi ke, semua tu tak kosong. Yang kosong adalah DMA orang yang Islam. mengosongkan ilmu tersebut. Siapakah dia? Nantikan episod ini bang. So contohnya kan, okay, dia dah attack orang ni, orang seni. Tiba-tiba dia attack orang bisnes. Sebenarnya kita boleh nampak lah kat sini dia. Nampaklah sebenarnya dia kena buang daripada Uniza. Dia sebenarnya dia nak view kan. Dia benda nak tu. view. Dia nak Dia engagement. haus. Sebenarnya orang-orang Twitter yang bijak, bukan saya kecau orang lain, yang komen tu saya faham awak tengah marah, tapi orang-orang yang bijak dia tak bagi engagement pun. Macam saya tak komen, saya tak like, saya tak buat apa-apa pun. Saya biar je benda tu. Tapi kita dengar benda tu, kita marah lah. Sebab orang-orang dalam industri ni dah makin kurang. Nanti kalau tengok TV nak tengok siapa? Takkanlah tengok
awak pula kan. Takkan eleh. tengok dia pula. Tengok dia pula. Tapi tak apa kalau awak ada talent tu secara natural macam awak cakap menari tak payah belajar degree semua. Mungkin awak boleh jadi the next K-pop idol kan. Mungkin awak boleh cubalah interview jadi lecturer di Aswara. Saya nak tengok awak break dance. Mungkin awak boleh berbahas dengan cikgu-cikgu lecturer kita orang sendiri. Kos maskot. Tapi tu okey lagi. Ni bukan kecaman dengar je. Kos teater, kos muzik, kos tarian tradisional bro. Kalau kau nak belajar menari, kau tak perlu ambil degree bodoh siap. Aku boleh joget tak? Dia boleh joget. Dia So boleh joget. lepas ni ada kita minta dia tarian contemporary, traditional, apa lagi ballet. Mungkin dia boleh buat ballet. Mungkin dia boleh buat split dan double split dan double flip. Mungkin dia boleh buat asas inang. Mungkin kita cakap benda ni pun dia pun tak tahu. So, sebablah dia main kecam tarian tradisional. And kalau dia kata semua orang boleh menari, yes, semua orang boleh menari. Tapi adakah apa yang awak tarikan tu, benda tu sampai and benda tu mengikut tradisi yang macam dulu. Bukan main buat je. Salah satu pemikiran yang sempit seperti itulah. Sedihlah jalan sempit. Sebab itulah kita sebagai para netizen, kita perlulah jadikan orang yang famous tu orang yang betul. Kita kena bijak memilih. Kita perlu bijak lah memilih siapa nak dijadikan famous. Janganlah diberikan free marketing, kita pun macam kecam-kecam juga. Boleh kita kecam, boleh kita kecam. Tapi jangan terlalu melebih-lebih. Bila kita melebih-lebih tu akan jadinya keburukan. Dia pun seronok dapat free view. Lepas tu tiba-tiba keluar lagu ke. Kan? Aku dah kecam budak meskom. Tiba-tiba ke kan. Sebab dah tiba-tiba ada producer dah ambil kan free marketing. Jadi bila dia dapat free marketing, dapat marketing murahan macam tu, orang pun dia tahu orang layan-layan dia. Jadi dia makin jadi. So untuk tak melayan orang macam ni, kita biarkan dia. Biar dia meroyan seorang-seorang kan. Betul. Biar dia menari seorang-seorang macam tu. Susah orang macam ni. Tak boleh buat bincang. Susah. Tak habis degree dia gitu. Biasalah. Bagi dia tiket. Kami ingin menjemput DMA Islam. DMA Islam ni dia sebenarnya seorang yang nak kata jahat sepenuhnya tak pun. Mungkin dia sebab dia bosan ke kat rumah, dia tak ada kawan ke apa kan. Bukan kecam kita mungkin itu anggapan kita orang lah sebagai orang teater, kita boleh tengok seseorang tu macam mana, mungkin awak macam tu. Okey, tapi kesian lah. kami nak jemput awak datang sebab DMA Islam ni dia pernah masuk live aku TikTok. Dia pernah bagi gift. So ada dia selalu masuk live. Dia masuk live orang. Dia ada baik So dia dia. ada baiknya. So kita orang nak jemput awak datang untuk awak buang yang keruh, ambil yang jernih. So, lepas tu saya nak tengok juga. Lepas tu kalau awak datang, kita orang akan terus minta review daripada awak secara live, secara depan-depan. Tak ada kecaman, tak offense ke apa. Kita akan terus minta pendapat awak sendiri dan kita akan tengok adakah orang lain masih menerima pendapat awak ataupun tidak. Betul. Teringin juga nak tengok apa reaksi DMA Islam ni lepas tengok teater. Mana Adakah tahu dia awak macam- tiba-tiba nak masuk teater pun kan. Sekarang pun Aswara tengah melakukan pengambilan pelajar. Sesuai juga. Sebab awak Diploma, pun bukan degree. student kan. Macam Student. wah, inilah dunia. Macam tu. Macam tu. Wah, inilah kita. Tak ada mana lah. Mungkin teater yang awak tengok sebelum ni, saya tak tahulah awak tengok teater mana. Tak tahulah apa yang membuatkan awak nak cakap macam tu, tapi Triggered macam tu. trigger Tak macam apa. tu. Mungkin Morning Blue orang cakap. Tak apa. Monday. Monday Blue. Saya Morning Blue. Jangan. Jadi kita ni basically janganlah kita terlalu memberi attention lah dengan orang macam tu. Kepada DMA kami sangat mengalu-alukan kedatangan awak. Please datang. Tolonglah. Kami akan sediakan seat untuk awak. Kapet merah. Dan saya akan Sekejap aku DM dia lah. Kalau tadi tak tahu benda Nanti tu kita lagi. DM dia, nanti. Okey, Kita tak pun. sambung. Podcast nanti kita akan clip untuk part yang ni dan kita akan tag dia lah. kita post kat TikTok. Kita akan DM Islam. Kita nak panggil ni datang tengok teater moden. Kalau awak masih student, kalau lah masih student saya tak tahu. Kalau masih student, bawa lah kat Matrix tu. Tapi kalau tak available, RM20 lah. RM20 lah. Murah je kau awak kan Murah kaya. je. Boleh. View banyak tak kata Bawa duit. sekali kawan-kawan. Geng-geng Albana boleh datang. Tak apa, saya suka konten awak tapi mungkin kurangkan mengecam lah. Sebab saya faham je sebagai orang teater mungkin dia Awak bosan. nak bawa, bukan, mungkin dia nak bawa karakter dia online as orang yang
Macam tu. Saya faham tapi apa isu yang dibangkitkan ni sangatlah kontroversial. Tapi jangan selalu sangat lah, nanti jadi penyakit. Kadang-kadang penyakit macam ni tak boleh berubat dengan doktor. Takut berubat kampung. Takut kampung tak boleh. Tak lepas. Takut berubat kampung pun tak nak. Itulah. Hati-hatilah. Pergi hutan tu. Dan Sebab pelakon tu pun kadang-kadang boleh terbawa-bawa karakter. Ni pula hari-hari. Dari dulu sampai sekarang macam ni. Takut nanti tahun lepas tak tahulah jadi macam mana. So advice saya kepada awak busykan diri dengan gym je lah. Jangan cari duit orang, please lah. Jangan petik-petik fakulti. Kesian fakulti kesian. Meskom. Tak ada. Business. Kau dah attack tu, kau attack business pula. Business tu lagilah buat duit secara sebab sendiri. video dia yang first tu dah viral. So dia tambah lagi video-video macam tu. Faham lah, kita faham. Nampaklah dia punya flow tu. Nanti fakulti apa lagi awak nak pegang? Awak nak sebut So ni fakulti idea apa? dia ni besar lah. Wah, aku dah kecam yang ni. View aku banyak. Kecam yang pula lah. Sebab TikTok sound yang awak buat tu pun muzik. Kalau awak nak kerja fakulti muzik, lagi mana lagi nak datang? Kalau nak cakap natural talent, orang-orang yang tak belajar, lain lah, itu lain. Tapi ni awak dengar lagu dibuat daripada AI ke? Macam tu. Sinilah saya nak nasihatkan awak Saya nak ingatkan sikit awak. Selepas pendakwah itu adalah seni. Kenapa saya cakap macam tu? Masjid tu macam mana dibina tanpa seorang pelukis? Muzik atau alunan nasyid tu mana datangnya daripada kalau bukan muzik? Macam mana kita nak tahu cerita Nabi-Nabi? Macam mana kita nak tahu cerita-cerita Nabi dahulu kalau bukan adanya Seorang Penulis. pencerita, seorang penulis dan seorang penyampai. wahyu Allah, lukisan tulisan di dalam Al-Quran. Itu pun seni. Itu seni. Macam mana awak nampak awak masuk rumah, awak ada mungkin ada tulisan nama Allah dekat Tulisan frame ke khat, apa. apa semua itu pun seni. Itu kan seni. Awak Seni tak ni nampak besar. tu. Awak tak nampak ke bila awak cakap macam tu, itu sangatlah berkait dengan kita sebagai orang Islam So awak sebelum nak cakap tu awak fikirlah dulu sensitivity sebab awak pun Islam. Saya Islam, kita Islam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu akbar. So itulah dia. Apa lagi nak cakap last? Saya harap awak tengok. Jadi guys, jangan lupa Untuk saksikan Teater Jalan Sempit pada tarikh 16 17 18 bertempat di Panggung Eksperimen Art Suara. Last, saya sebagai dari Okay. Dia dulu. Okay, 1, 2, 3. Saya Ivy Dana sebagai Munira. Saya Muhammad Khairil Chai sebagai Tok Pengulu. Saya Nadira Zulaika Zuraidi sebagai Joya. Dan saya Dalina Camelia sebagai Sabihah Ingin akan mengucapkan selamat hari. lagi sekali kat. Okay. Sabihah. Ingin apa ni? Sabiha, jangan lupa saksikan Okay. Jalan Sempit tu je. Aku sebut jangan lupa. Tadi boleh cakap apa? Okay. Jangan lupa saksikan Jalan Sempit. Ni Okay, lagi 1, 2, 3 sekali. cut. Action. Saya Ivy Dana sebagai Munira. Saya Chai sebagai Tok Pengulu. Saya Nadira Zulaika Zuraidi sebagai Joya. Dan saya Dalina Camelia sebagai Sabihah. Jangan lupa saksikan Jalan Sempit.